Mereka flat affiliate ni juga memang kita lantik memang tiada modal yang tentang macam hadiah ranking apa semua macam tu yang tu mungkin dibolehkan, tapi macam company bila ada rezeki mungkin ada peningkatan penggunaan daripada Reka Flat Jabidara ini, insya-Allah kalau kita ada rezeki lebih kita buatlah sedikit lebih kurang ni macam hadiah, contoh siapa yang paling tinggi sale kita bagilah sedikit sagu hati untuk untuk affiliate. Selain daripada commission, kita bagi sagu hati, kita keluarkan dana kita untuk beri hadiah sagu hati lah, bukan kita ambil dana daripada affiliate dan sebagainya. Itu bila syarikat ada pertumbuhan yang baik, insya-Allah kita keluarkanlah sedikit modal untuk beri kegembiraan, beri sagu hati kepada affiliate untuk lebih lebih bermotivasi untuk meneruskan menjadi affiliate Reka Flat Jal Bidara, insya-Allah. Reka Flat menjalankan bisnes yang jelas, yang telus dan menepati undang-undang yang dibolehkan, dan kita tak maulah melanggar undang-undang kerajaan, undang-undang agama Islam, muamalat dan sebagainya. Kita nak berniaga secara sah dan target kita memang untuk long term bukan untuk short term, untuk nak dapatkan perhatian yang segera. Kita memang untuk bina satu ekosistem untuk masa depan, untuk melahirkan usahawan, dan kalau boleh kita nak produk kita ni ke peringkat global, international, insya-Allah. Reka Flat affiliate ni juga memang kita lantik memang tiada modal. Kalau yang berminat tu boleh mendaftar. Cuma untuk permulaan 5 orang affiliate awal ni memang kami lantik dulu, kami pilih dulu untuk permulaan, untuk bantu kami mula. Kemudian bila dah berjaya kami guide 5 orang yang terawal ni, insya-Allah kita tengok bila ada mereka faham sikit, insya-Allah kita akan buka kepada affiliate lain lah. InsyaAllah siapa yang berminat lepas ni boleh kontak kita lah. Cuma lah ni kita baru bina awareness untuk kesedaran awal, dan membina 5 affiliate awal ni untuk bantu mereka mencapai objektif untuk mendapatkan jualan yang pertama kalau boleh lah. Kami pun cuba nak bantu dulu. Kita tak mau ambil ramai-ramai lagi, sebab bila kita ambil ramai kita tak ada nak uji sistem. Sistem kita ni okey tak pergi silap terlepas pandang dan sebagainya. Boleh membuatkan kita pening kepala dan sebagainya. Kita nak step by step dululah untuk 5 orang awal ni kita nak cuba bantu dan nak memahami mereka. Kemudian kita ada ilmu sedikit, kita faham sikit berkenaan dengan perjalanan sistem ni, baru kita buka kepada orang ramai untuk join affiliate Reka Flat dengan tanpa modal. Last sekali, Reka Flat affiliate active.